Aku ni duk tunggulah juga hari ni kan, kalau ada pimpinan Perikatan Nasional ni nak bercakap mengenai Belanjawan 2026. Dia nak mengulas ke, dia nak kritik ke apa, itu pulang lah kan. Aku duk tunggu tengok lah Ketua Pembangkang Hamzah. Tak ada, dia senyap. Paguh sebelah dia, senyap. Marang kau tak payah cerita, Marang ni dia lesap terus. Daripada awal lagi dia tuang ponteng parlimen, dia hilang terus. Sampailah aku belik-belik tu keluarlah seorang calon ataupun future Menteri Kewangan daripada Perikatan Nasional, MP Bachok Syahid. Dia mengulas mengenai Belanjawan 2026. Aku bacalah perenggan yang dia buat tu. Aku cakap kalau inilah orang paling cerdik ekonomi dalam Perikatan Nasional, cara ulasannya begini, jahanam negara ni kalau dia jadi Menteri Kewangan nanti. Walaupun dia anggap Syahid ni orang paling cerdik dalam Perikatan Nasional, bakal Menteri Ekonomi, bakal Menteri Kewangan, Kabinet Perikatan Nasional. Aku jahanam negara ni. 4 ke 5 baris awal aku baca, aku cakap haram apa benda yang kau kritik ni. Kau tak bagi langsung alternatif ke, cadangan ke. Yang kau kritik itu semua kau tak mampu nak bagi cadangan. Yang kau kritik apa dia? Kau sindir Belanjawan ni tempang lah, bunga-bunga pilihan raya lah. Puak-puak kau ni, puak-puak Perikatan Nasional Pembangkang ni, aku cakap kau. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah 4 kali dah bentang Belanjawan. 3 tahun puak-puak ni tak mampu nak bentang Belanjawan ataupun bajet alternatif. Dulu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin Barisan Pembangkang, tiap-tiap tahun ada Belanjawan bajet alternatif. Pembangkang dulu mampu bajet alternatif. Sekarang ni dah 3 kali, 4 kali dah Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai baju Melayu smart-smart bentang Belanjawan. Pembangkang tak mampu nak come up with alternatif punya bajet. Dia tak mampu. Yang paling aku tak boleh tahan tu, ada dalam satu perenggan YB Syahir dia mengulas tu, dia sebut mengenai negeri-negeri pembangkang Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis ni tak dapat limpahan pembangunan seimbang berbanding dengan Sabah Sarawak. Dia tulis dalam tu. YB Syahir, kau jangan buat lupa projek-projek infrastruktur dekat negeri-negeri SG4 ni tetap ada, tak pernah kurang pun, malahan bertambah. Cumanya dana tu kerajaan pusat salurkan terus kepada agensi pelaksana, JKR, ICU, JPM, JPS, KPKT dan lain-lain agensi-agensi pelaksana. Kerajaan pusat tak salur dah kepada tangan-tangan politik seperti sebelum-sebelum ni. Jahanam dana tu nanti. Kerajaan tak pernah anak tirikan mana-mana negeri pun. Sama seperti negeri-negeri pembangkang, Kelantan dengan Terengganu khususnya, Kedah satu lagi, Sabah, Sarawak ni memang dapat dana besar tiap-tiap tahun. Kerana apa? Kerana jurang pembangunan tu besar. Jurang pembangunan Malaysia Timur. Negeri-negeri lain pun sama, dia dapat pembangunan, manfaat macam-macam. Belanjawan 2026 ni ramai yang setuju antara belanjawan yang terbaik. Banyak inisiatif-inisiatif yang meringankan beban rakyat. Paling aku suka lagi satu apa dia? Keluarga yang mana income di bawah 2,700 dapat pendidikan percuma. B40 dapat pendidikan percuma melalui PTPTN percuma. Walaupun benda ni belum lagi menyeluruh, masih lagi di peringkat awal, terhad kepada pelajar miskin dulu, tapi this is a very good start. Permulaan yang sangat baik oleh Kerajaan Madani. Dan aku yakin by the time kedudukan ekonomi negara kita ni makin baik, makin pulih, semua pelajar akan dapat pendidikan percuma, akses kepada pendidikan percuma. Okey, tengok kali ni 470 bilion belanjawan. Angka keseluruhan, angka konkret. Sasaran DPG 35%. Unjuran KDNK 4.0 ke 45%. Peruntukan khusus kepada KKDW Kementerian Datuk Seri Zahid 12.4 bilion, naik 3.69%. Ada lagi inisiatif TVET terus diperkukuh, pengukuhan kepada institusi tahfiz pondok. Kerajaan buat persiapan nak hadap bencana, shift the focus terus kepada pelancongan menjelang 2026. Tak ada apa pun sebenarnya dalam belanjawan semalam yang Datuk Syed Anwar bentang. Itu yang kita boleh kelas yang sebagai bajet populis. Apatah lagi kau nak kata bajet tempang lah, bunga-bunga pilihan raya, gula-gula PRU lah. Tak ada. Dia lebih kepada belanja pengurusan, penambahbaikan. Datuk Syed Anwar fokus kepada stability dan juga langkah rasionalisasi penjimatan yang ada. Nak teruskan apa yang dah ada dah, itu je. Februari 2026 dapat lagi RM100 umur 18 tahun ke atas, manfaat kepada 22 juta rakyat Malaysia. Gaji menteri kekal potong 20%, gaji hakim naik 30%, bonus menjawat awam RM500 untuk Aidilfitri nanti. Macam-macam lagi lah yang kita boleh perinci kan satu persatu. Benda-benda besar, benda-benda baik yang Datuk Seri Anwar Ibrahim umum dalam Belanjawan 2026. Kalau kata pembangkang kata tak boleh, tak kena, tak sedap, okey, tunjuklah apa bajet alternatif yang pembangkang nak
bawa kepada rakyat. Rakyat boleh menilai, rakyat boleh compare. Sama seperti yang pembangkang sebelum ni buat zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua pembangkang hari ni dah 3 tahun tak mampu nak come up with bajet alternatif langsung. Duk memekak dekat luar ni macam-macam. Nak kritik, semua orang boleh kritik. Aku boleh kritik. Semua orang boleh kritik, tapi tak semua orang mampu buat apa yang Datuk Syed Anwar Ibrahim buat dulu. Apa dia? Bajet alternatif.